الحمد لله القائل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Pahlawan Sejati. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di negara kita yang telah sekian lama merdeka, kita dapat menikmati kedaulatan dan kebebasan serta keupayaan mengurus negara sendiri tanpa campur tangan asing. Penderitaan akibat paksaan dan penindasan yang pernah dirasai oleh para pahlawan kemerdekaan dahulu tidak lagi kita tanggung hari ini. Berkat kemerdekaan yang kita kecapi hari ini, kita dapat menjalani rutin harian dengan aman dan selesa. Kita bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, khusyuk, tanpa sebarang ancaman dan gangguan. Cuba bayangkan nasib saudara-saudara kita yang berada di negara yang dijarah, dihimpit dan diseksa jiwa dan raga, sehingga kini mereka hidup dalam keadaan ketakutan. Hampir setiap saat dibayangi kelaparan, penyiksaan dan kematian akibat sekatan maupun serangan letupan. Dalam keadaan begitu, tentu sukar untuk mereka mencapai makna sebuah kehidupan, apatah lagi untuk beroleh kebebasan dalam menjalani kehidupan seharian dan jauh sekali beroleh ketenangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat kedaulatan dan kebebasan ini wajib kita syukuri dan manfaatkan sebaik-baiknya, kerana ia bukan suatu yang kekal. Jika kita lalai, ia boleh sahaja hilang sekelip mata, sebagaimana runtuhnya tamadun-tamadun agung Islam yang lampau. Keadaan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di negara yang dijarah dan ditindas pada hari ini, hakikatnya pernah juga dirasai oleh rakyat, para pejuang dan pahlawan tanah air. Waktu itu, suasana berhadapan dengan musuh telah menggugat kebebasan dan ketenangan hidup rakyat tanah air ini. Para pejuang dan para juridlah yang bergerak di barisan hadapan, mengangkat senjata dan menggadaikan nyawa mereka semata-mata untuk memastikan negara ini terus berdaulat dan mengecap keamanan. Maka kita perlu sedar dan insaf, bersyukur atas segala nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahu sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku,
maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita memperingati Hari Pahlawan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa para pejuang tanah air kita. Ia menjadi satu episod bersejarah yang wajar terus diingati oleh seluruh rakyat Malaysia, agar sentiasa menghargai pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan jiwa dan raga demi mempertahankan kedaulatan negara ini. Kita menghargai jasa para tentera, jasa polis dan agensi keselamatan lain yang sentiasa di barisan hadapan. Mereka sanggup mengorbankan jiwa dan raga, meninggalkan keluarga tercinta serta berkawal di sempadan tanah air demi memastikan setiap warga negara dapat mengecapi nikmat keselamatan dan keamanan daripada sebarang ancaman, sama ada dari luar maupun dari dalam negara. Sudah tentu sebagai warga negara, kita perlu berusaha dan berganding bahu untuk terus mengekalkan keamanan yang dirintis oleh para pejuang dan pahlawan terdahulu. Justru semangat kepahlawanan ini perlu wujud dan sebati dalam sanubari setiap umat Islam dengan menjadi kelompok yang memelihara keamanan, membina kekuatan dengan kesatuan akidah, bukannya menjadi duri dalam daging maupun gunting dalam lipatan. Hakikatnya, mereka yang turut serta menjaga keamanan negara ialah insan yang benar-benar mencintai tanah airnya. Dengan rasa cinta itu lahirlah kekuatan untuk berbakti dan berkorban demi negara. Namun kekuatan yang dimaksudkan bukan sekadar kekuatan fizikal atau kecerdasan ilmu semata-mata. Sebagai umat Islam, kekuatan yang paling utama adalah kekuatan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pasak kukuh yang menjadi asas kehidupan, menjadikan seorang Muslim itu tegas dalam prinsipnya, bijaksana dalam tindakannya dan tidak mudah goyah di hadapan musuhnya. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah berbanding mukmin yang lemah. Riwayat Muslim, sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Sesungguhnya keberanian seseorang pahlawan itu hanya lahir daripada jiwa yang kuat, jiwa yang tidak tunduk pada rasa lemah atau rasa takut. Ketakutan dan pengharapannya hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berani bukan kerana dia tidak pernah merasa takut, tapi tidak menjadikan ketakutan itu sebagai alasan untuk lari daripada tanggungjawab. Jika kita ingin melihat contoh terbaik dalam hal ini, lihatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah insan paling berani dalam banyak pertempuran penting. Para pemimpin kufar dan tentera musuh lari daripada menghadapi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa berada di barisan hadapan. Inilah keberanian yang sebenar, keberanian yang lahir daripada keyakinan yang mendalam serta kefahaman terhadap makna dan tujuan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik dan berani. Sesungguhnya pada suatu malam, penduduk Madinah terkejut dengan bunyi yang kuat. Maka mereka keluar untuk mengetahui bunyi tersebut. Lalu mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang pulang dan telah mendahului mereka semua dari arah datangnya bunyi tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam menunggang kuda Abu Talhah dan pedang baginda sallallahu alaihi wasallam digantung pada leher kuda tersebut, lalu bersabda, lam tura'u, kalian jangan takut, kalian jangan takut. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Kejadian ini membuktikan betapa beraninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri keluar lebih awal daripada para sahabat menyiasat apa yang berlaku lalu menenangkan hati mereka. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah. Mengimbau sejarah tanah air kita. Ramai ikon agama menjadi pahlawan yang bangkit mempertahankan maruah bangsa, agama dan negara ini. Antara nama yang terbukti memainkan peranannya yang tersendiri bersama pahlawan-pahlawan lainnya adalah Tok Janggut dan Mat Kilau. Tok Janggut seorang alim yang berasal dari Kelantan, pernah merantau menuntut ilmu di Mekah. Beliau bangkit menentang penjajahan British apabila dasar yang dikenakan ke atas rakyat bersikap berat sebelah, diikuti dengan pelantikan pegawai luar yang langsung tidak mempedulikan maruah dan sensitiviti masyarakat tempatan. Beliau bersama rakan-rakannya yang lain bangkit dengan semangat jihad menentang penjajahan British sehingga berjaya menguasai daerah Pasir Putih buat seketika sebelum syahid di medan pertempuran. Begitu juga dengan Mat Kilau, seorang pahlawan yang berasal dari Pahang. Beliau bersama ayahandanya Tok Gajah serta sahabatnya Datuk Bahaman pernah memimpin gerakan gerila menentang penjajah pada tahun 1891 hingga 1895. Dalam tempoh tersebut, mereka bergerak dari hutan ke hutan, meninggalkan keluarga, menempuh keperitan semata-mata untuk mempertahankan hak tanah air daripada terus dijajah dan diinjak pihak British. Juga jangan dilupakan peristiwa berdarah di Bukit Kepong pada tahun 1950. Saat pasukan polis mempertahankan balai mereka daripada serangan gerila komunis. Dalam serangan subuh yang kejam pada waktu itu, anggota polis yang bertugas tidak gentar menghadapi kepungan dan serangan bertubi-tubi musuh sehingga ketitisan darah terakhir. Inilah contoh pahlawan sejati. Mereka bukan sekadar mempertahankan tanah air, tetapi mereka membawa misi membela agama dan bangsa yang merupakan suatu kewajipan. Hadirin Jumaat yang berbahagia. Mengambil semangat para perjuang terdahulu, marilah kita semarakkan obor perjuangan yang kian malap dalam jiwa umat Islam hari ini. Bukan dengan senjata dan kekerasan, tetapi dengan keyakinan terhadap Islam sebagai cara hidup dan tanggungjawab melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kita gunakan kekuatan dan keberanian itu untuk menindas golongan yang lemah, menyebar kebencian, dendam, hasad dengki dan khianat. Sebaliknya, salurkanlah kekuatan dalam mempertahankan maruah Islam dan umatnya, di samping menegakkan keadilan serta menjauhi sebarang bentuk kezaliman terhadap orang lain. Contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mempunyai kekuatan dan keberanian yang luar biasa, namun kekuatan itu tidak digunakan untuk menzalimi atau menindas sesiapa. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesiapa pun dengan tangannya, sama ada wanita ataupun khadam, melainkan ketika berjihad di jalan Allah. Baginda tidak pernah membalas perbuatan orang di sekelilingnya, melainkan jika larangan Allah dicabuli, balasan baginda itu adalah semata-mata demi Allah. Riwayat Muslim. Maka sebagai umat Islam, kita juga perlu mencontohi keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghayati sirah perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata dalam medan perang, tetapi juga dalam medan kehidupan seharian. Kita mesti berani menegakkan kebenaran, menolak kezaliman dan melakukan islah dengan penuh hikmah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah menginsafi bahawa kedaulatan dan kebebasan negara hanya akan kekal terpelihara
selagi mana rakyatnya berpegang teguh kepada iman, takwa dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam hendaklah menjauhkan diri daripada sifat pengecut dalam menyuarakan keberanian dan lari daripada tanggungjawab, serta menghindari segala bentuk pengkhianatan yang boleh menggugat keselamatan dan menjejaskan keamanan negara. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama-sama hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Surah An-Nahl ayat 128. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وارزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina war ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Peliharalah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan maksiat, rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.
Kurniakanlah kepada kami pemimpin yang amanah, jujur dan tegas dalam menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumahmu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam di negeri ini, berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, serta jauhkanlah kami daripada segala fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.